Untuk lab bagi minggu ketiga berkaitan dengan JavaScript, uh, dia suruh buat pertama dia suruh buat validate input pada file context. Yang kedua buat satu macam calculator untuk ataupun game untuk tekan company age company age. Ini dekat about. Kita tengok yang pertama dahulu. Ini web app folder ni kita dah buat last week. Dia suruh update yang dekat contact.html ni. Kita buka yang web app yang last week tu, ada konteks ni buka. Kalau saya view pun yang ni yang kita buat last week. Dekat konteks ni dia ada yang ni ya. Dia suruh buat something dekat text area ni. Ini text area. Kalau kita baca ni dia suruh buat apa dekat ni, dia suruh check 50 based on text area ni dia kena limit sampai 50 karakter je. Dan kalau dia submit lebih daripada 50 karakter kena alert. Dan yang kedua kena validate input name and email mesti exist in correct format. Ini yang paling senang kalau tak buat kode JavaScript pun boleh. Kita buat ini dulu, name must exist and in correct format. Ini maksudnya dekat name ni dekat name ni file contact HTML ni dekat ni kita just buat required ni maksudnya dia mesti isi lah. Dan ni pun required dia mesti isi. Dan correct format kita dapat kat sini menggunakan type email lah. Ini text. Memang katakan kita dalam text ni kita tak nak bagi dia isi nombor. Kita nak bagi name tu ada nombor kita nak bagi. So kita nak buat text ni merangkumi semua termasuk huruf, nombor, simbol semua ni text. So, macam mana kita nak validate name ni untuk tak nak bagi ada nombor. Okay, so kita boleh buat kat sini dekat form ya. Dekat form ni kita buat on submit. Bila dia submit ni, on submit. So bila form ni kita submit, bila kita tekan yang ni, yang type submit ni, post. Dia akan submit. So kita buat kat sini return ni kita akan ambil values daripada function yang kita akan buat, tekan check name. Kita nak buat based on ni ataupun validate lah, saya buat validate. Nama function ni validate ni nama JavaScript yang kita akan buat nanti, nama validate lah. Nak buat terus kat sini pun boleh script. Function validate dia buat besar macam tu, sensitive, so kena make sure sama. Okay, so kita dah ada kat sini function validate. Maksudnya bila on submit, kalau saya buat sini return sama dengan false. Dia takkan submit, dia tak boleh nak submit form dia. Kita tengok. Semula, so bila konten ni bila saya klik post, dia tak boleh nak submit. Ni kena isi dulu, kita isi. Ni pun kena format betul, kalau tak dia tak betul. Kita buat format tak betul ni, kita tekan tak betul. Dia kata presented at email address, tak betul. Kita buat dalam format email lah. Bila saya post, dia tak boleh nak post, dia tak submit. Kalau tak, dia akan keluar ke atas ni. Lisan apa-apa. Contohnya saya buat return, saya buat return true. Begitu buat nak submit ni, dia akan jadi. Saya refresh, bila saya post, nampak dia akan post ni. Dia akan hantar semua maklumat yang kita tulis kat sini, ke atas ni. Ini akan hantar ke server lah. Post tu maksudnya dia akan hantar submit ke server. Okay. Back semula. So, sekarang ni kita buat return false lah. Return false. Bila dia akan return false, so kita akan check kat sini. Kena baca dahulu lah. Kita kena baca yang input ni. Input name ni. Saya nak validate name ni saja. Tak nak ada nombor dalam dia. So, ini kena ada ID. So, basically kita akan ambil yang sama lah. Name tu sama dengan ID dia. Di sini kita tukar ID. Buat name tu apa tak apa. So, kita buat ni. Dia punya nama sama dengan document.get element by ID.
Memang kita nak baca ID name tu, kita nak baca yang ni, nak baca input ini. Dot value. Kita dah baca dan kita nak check adakah N ni ada selain daripada nombor, selain daripada huruf dia ada nombor ataupun ada simbol. Kita nak benarkan hanyalah huruf A sampai Z saja, tak boleh ada simbol-simbol lain. Macam mana nak buat tu? Okay, cara nak buat ni kita menggunakan regular expression, tapi ni panjang pula kalau saya nak explain. Paling mudah guna ChatGPT je. So, dia tanya dia, how can I validate input to be to allow only letters. It's in JavaScript. Okay. Okay. Press. Ya, press. Ini yang ada function ni. Okay, ni dibaca. Digunakan let lah. Guna let boleh, nak guna variable pun boleh. Okay, so dia suruh buat macam ni. So, copy je ni. Copy ni. Right. So, kita pergi dekat ni. Paste kat sini. So, okay. Ni masuk. Ni maksudnya bermula. Ni simbol ni bermula. Ini maksudnya tidak. Bukan lah. Ini bukan lah. So, kalau dia bukan bermula dengan ni kena slash. Ni start simbol. Ni adalah regular expression lah. Dia ada simbol dia lah yang dia kena faham. Okay, so dia ni adalah huruf-huruf yang kita nak. Yang bermula daripada A kecil sampai huruf Z kecil. Ataupun bermula daripada huruf A besar sampai Z besar. Kita letak dalam kurungan ni, dalam bracket ni. Itu adalah senarai yang kita nak huruf tu. Plus ni maksudnya dia boleh ada satu, boleh ada dua dan boleh ada banyak lah. Huruf A ni boleh ada, lepas ada huruf B lagi ni boleh ada banyak. Plus maksudnya boleh ada banyak daripada senarai set ni. A ke B ke Z ke boleh ada banyak lah tu. Okay, bukan satu huruf sajalah. Kalau saya tak letak plus ni dia satu huruf je. Boleh buat huruf A je boleh. Atau huruf B je boleh. Dia tak boleh campur A, B, C tak boleh. Bila saya letak plus, maksudnya dia boleh banyak huruf lah. Banyak huruf. Tak kisahlah huruf A ke huruf B ke dia boleh combine. Ini berakhir, ni maksudnya bermula, ni simbol ni maksudnya permulaan karakter, ini maksudnya pengakhiran karakter. Dia berakhir. Berakhir dia mesti dengan huruf saja dan bermula pun dengan huruf. Slash ni adalah dia punya sintak lah. Slash depan slash belakang. Dan dia test dengan N lah. Kita test dengan N ni. Yang kita baca ni. Kita baca video ni. Dan jika so, ini jika huruf lah. Ini jika huruf di test N ni adakah terdiri daripada huruf A sampai huruf Z. Ini kalau dia terdiri daripada huruf A sampai Z. Kita buat macam ni lah. Tapi ni dia guna not ni. Not ni maksudnya tidak terdiri. Ni maksudnya kalau sini saja tanpa ada simbol ni. Tanpa ada simbol ni. Ni maksudnya ni adalah terdiri daripada senarai huruf. Sebab sini tidak terdiri daripada senarai huruf. Kalau saya buat terdiri daripada senarai huruf, ini saya buat return true lah. Return true. Else, ini maksudnya dia terdiri daripada senarai huruf. Saya buang yang tanda not. Not ni dia sebaliknya. So, jika dia N ni, kita test dia, N ni adalah name tu lah yang kita baca kat atas ni. Kita test dia dengan regular expression yang ni, iaitu senarai huruf, adakah dia adalah tidak ada nombor tadi, yang dia ada adalah huruf A sampai Z ni. Kita test jika betul kita akan return true. Else, kita return false. Ataupun tak else pun tak apa. Mana-mana selain daripada ini, dia akan jadi false lah. Jadi bila false ni, kita tengok dekat form ni, on submit, dia akan jadi return false kat sini. False kat sini. Bila false, dia tak submit lah. So, kalau dia return true, maksudnya nama ni di key in semua huruf, dia akan return true kat sini, maksudnya dia akan submit form ni. Kita save yang ni. Press mula yang ni. Post memang tak boleh sebab yang ni kita letak required tadi tu. Dia kena isi.
Okay. Email ni pun kita letak format email. So kalau ini kalau tak isi dia minta required. So saya buat S tapi kita tak letak dalam format email. Dia suruh enter an email address. Nanti kita dalam format email lah. Kita nak check yang ni lah. Ini katakan saya letak nombor 5 dia. Bila saya post, dia tak submit ni. Kan dia tak submit. Ataupun saya buat alert lah. Saya buat alert sini. Belum ini. Saya buat alert. Only letters is allowed. Okay. Tak nampak dia. Memang dia tak submit. Dia tak nampak error tu. Saya refresh mula. Bila saya post kat sini, dia keluar only letters are allowed. Dia return false lah. Dia tak submit atas ni. Saya buang ni. Okay. Bila saya post, dia dah boleh post lah. Dah keluar pun error tadi tak keluar. Dan ni pun okey lah jalan lah. Cuma kalau kita tengok satu lagi space. Space patutnya kita allow juga lah. Tapi sekarang ni dia tak allow sebab space tu kita tak masuk dalam kita punya ni. Jadi kalau nak allow untuk space. Okay, to allow untuk space. Okey, kalau tengok sini, dalam ni lah. So, ini adalah huruf A sampai Z. A besar sampai Z besar. So, tambah satu lagi. So, kalau untuk space, kita guna dash apa lah. Kita punya space ni. Ya. Okey, untuk space ni senarai karakter ni. So, kita just letak space je lah. Ni maksudnya ni terima space. Ataupun slash S pun boleh. Jadi, senang-senang buat space je lah. Ini dia akan terima space. Maksudnya, kalau sebelum ni dia tak allow yang ni, sekarang ni dia boleh post lah, dia post. Okay, kita buat yang kedua iaitu message ni lah, text area ni. Sebelum tu text area ni dia ada space ni saya buat space ni macam ni kan. So, dia ada space, dia tak dekat. Jadi apa yang berlaku text area ni macam so dia akan bermula di sini. Ni karakter kosong ni adalah yang space yang enter, saya tekan enter je tu. Karakter kosong tu. So bila saya nak type kat sini, dia start bermula di sini. Dah ada kosong depan dia ni. Ni kerana dia, kalau text area tak boleh letak space lah. Dia dekat dalam macam tu. Barulah dia bagi satu je lah. Dia bermula di sini lah. Boleh type up terus kat sini. Okay, kita nak detect ada beberapa karakter yang dia key in. So sebelum tu, text area ni kita kena ada ID. Sebab nanti kita nak baca dekat kita punya JavaScript. So kita buat ID. Biasanya saya akan guna name dan ID ni sama. Itu kalau ini guna message, yang ni pun guna message. Alright, so kita nak print lah. So bila ada error, kita ataupun dia nak ada beritahu dah berapa karakter yang diisi dan berapa lagi remaining lah. So saya tambah kat sini P. Tambah kat sini P, ID sama dengan result ataupun output. Okay, P sini tutup P dia. P kena ada muka dah tu. Ni ID output lah. Okay, so kita nak bila user type je, dia akan detect ataupun dia akan panggil function tu dan check kira baki berapa lagi karakter yang ada. Kita nak, okay, bila saya type ni, dia dah start kira. Bila saya type lagi, dia kira berapa karakter yang available. Jadi, kita guna on input. On input. Dan dalam kita punya JavaScript function. So, saya buat sini, check. Check available. Check available ni kena buat function. Boleh guna yang bawah dalam ni pun boleh. Ya, ataupun nak buat skrip baru pun boleh. Nak buat skrip satu lagi. Skrip pun boleh. Nak buat jadi pun boleh. Ataupun nak guna yang existing pun boleh. So, just tambah kat sini. Function. Right.
So function check available ni dia akan write something kat sini bila dia check tu. Tapi sebelum tu kita kena baca dulu lah message yang ditulis ni. Nak baca message yang ditulis, kena baca message ni. Tu buat variable dulu, variable tadi apa variable message lah, message tulis. Okay, kita kena baca dekat dokumen get element by ID dan kita kena baca ID apa? ID yang ini. So ambil ID message tu, message. Okay. And then dot value. Ni kita baca apa yang ditulis dan kita simpan dalam message. Okay. And then kita buat kat sini variable available lagi tinggal berapa lagi? 50. So asalnya 50 tolak dengan message. Tapi message ni dia bukan dalam format integer. Message ni dia dalam format teks lah yang dia tulis tu. Kalau dia tulis ABC, message tu adalah ABC lah. So, kalau kita nak dapat ABC tu berapa karakter dia, kita dapat message.length kat sini. Message.length. Jadi kita just nak outputkan saja. So nak output ke sini. So document get element by ID. So nama ID dia adalah output dot inner HTML. Dia beza sikit dengan message dia. Message ni kita guna value, tapi yang ni kita guna P ni kita guna inner HTML. Kenapa? Sebab message value ni untuk yang input. Dan input ni, input text area tu pun input lah. Itu kita guna value lah. Tapi kalau yang dalam bentuk macam ni, content dia, content ataupun kandungan bagi tag P ni, itu kita guna inner HTML. So kita nak buat kat sini ya. Kita buat sama dengan available, ni karakter yang tinggal campur dengan, so kita type dengan ayat sikit left, berapa lagi tinggal kan, save characters lah, characters dah. Okay, right, itu je. So kau tengok sini, saya refresh mulai ni. So bila saya type sini so dia beritahu 49 karakter left. Saya type lagi 48, dah type lagi. Terus kalau saya delete, kita recount balik. Kenapa jadi itu? Betul lah, dia akan berkurang kan. Jadi apa lebih pun jadi negatif lah. Negatif. Tapi mati. Alright. So kalau user submit lebih daripada karakter tu, contohnya dia submit ada negatif lah. Lebih lah, maksudnya tak boleh lah sepatutnya ni. Kita tak nak bagi dia boleh post lah, tak nak bagi dia boleh post. So kita buat kat sini if so kita kena buat dekat validate dia sebab tak nak bagi dia post dekat sini, dekat berita validate ni. Dia dekat on submit ni, tak nak bagi dia post. Okay, kalau nak bagi juga boleh je kita buat tak nak bagi. So validate ni kena kira lah. So kat validate ni kena kira. So kena copy dua ni, tambah dekat validate ni. Sebab yang tak nak bagi post dia dekat form on submit. Dekat validate ni lah. Okay, so tambah calculation kat atas ni, tambah kat sini, paste yang ni. Okay. Kita buat satu lagi. Ini jika yang tadilah, yang tadi, iaitu jika name tu tidak ada nombor, dia boleh submit. Else, if available tu lebih besar atau sama dengan kosong. Ini pun kita akan return true. Okay. Katakan nama di key in tidak ada nombor, okey. Tapi jika available dia tu bukan lebih besar daripada kosong, dia available dia dah jadi negatif. Maka dia akan pergi sini.
Dia tak akan return true. Dia akan pergi terus kat sini, alert. Terus saya buat kat sini. Dia akan pergi sini, only letters are allowed. Kita tambahlah kat sini, tambah je kat sini. Apa kita buat sini, kita check lagi kita check kat sini. Sebab ni untuk only letters ya. Untuk only letters. So saya nak buat alert untuk kalau yang available ni negatif lah. So kita buat if available keluar daripada kosong tu negatif lah. Jadi kita akan tambah satu lagi alert. Type more than 50 characters. Dia alert dan dia still return false lah. Dia tak akan submit. To save yang ni, so kita refresh yang ni. Okay, ini dah berapa karakter negatif kan? Dia dah negatif. So kita tulis dulu nama yang betul. Okay. B yang betul. Bila saya submit, ini semua betul, ini semua betul. Tapi yang ni salah. Salah. Bila saya post, mesti submit kan? Mesti submit. Submit. Ini logik dia silap sikit. Logik dia sebab kita tengok dia check yang atas tu betul. Iaitu yang nama tu memang tidak ada nombor. Dia return true. Jadi dah tak check dah yang ni. Dia salah lah kat sini ya. So kita kena buat kat sini. Copy yang ni. Okay. Belum macam ni. Ataupun saya buat macam ni lah. Kita tukar sikit lah. Tukar banyak sikit structure dia ni. Kita buat yang ni. Jika tidak. Jika tidak. Ni maksud jika tidak huruf. Dia tidak ada huruf. Dia ada karakter lah. Kita return false. Ni pun jika dia lebih kecil daripada kosong. Dia negatif. Return false juga. Okay. So. Alert ni kita tukar. Kita copy ni. Alert kat sini. Sebelum return false. Kita alert dahulu. Okay. Ini return true ni bawah sekali ya. Sepatutnya macam ni yang nampak logik sikit. Jadi. So sebelum return false yang ni. Dia beritahu jika dia error kat sini. Dia akan return false. Tak proceed yang bawah ni ya. Ada dia kat alert yang ni. Tapi katakan ini betul. Dia check yang kedua pula. Available ni adakah lebih daripada kosong. Tak dia buat ini dan dia false. Tapi kalau dua-dua ni salah. Memang okey lah. Dia tak ada huruf. Dia tak ada nombor. Dan karakter di key in tu lebih tak lebih daripada 50. Dia akan return terus pergi bawah ni. Kita refresh semula. Ni tak boleh submit. Okey, masukkan nama. Okey, masukkan email. Karakter kita buat salah. Lebih ada. Right. Bila kita post, you have type more than 50 character. Tak boleh nak submit. Jadi kita buat sikit, buat satu lagi. Post kalau kosong boleh submit lah. Boleh submit. Pak dia submit kat atas. Alright, so selesai yang ni. Okay, alert pun dah ada. Yang ni pula esok tambah dekat about.html. Okay, dekat about.html pula. So kita buka dekat about.html. Okay, apa yang dia suruh buat? Create span to update. Okay, ni to update, create a form. Add one input number for user to guess. Okay, add another two input button, guess and reset. Okay, check age. Right. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini, dekat about ya, dia sudah tambah satu form kat bawah tu. Dekat about ni, kita buka file about. Tambahlah kat sini, form. Okay, so dia ada input guess. Page. Okay, dan kita letak input. Type sama dengan buat numbers. Okay, dan
ID lah, guna ID. Sebab ID dia no lah. Okay, then BR. Dan dia suruh buat satu button untuk buat dulu button ni. Okay, satu button untuk dia cache. Satu button untuk dia reset. Dan dia suruh buat satu tempat untuk kita update lah. Untuk update result dia, saya buat dia ke bawah ni lah. Selepas form ni, saya buat satu buat result dia cepat. Okay, ataupun saya buat adalah cepat. Tahan ni sobat separing. So, saya buat ID sama dengan ni tempat kita nak keluarkan output dia. ID output. Okay. So, basically ni yang saya buat. Dan kita kena tambah JavaScript lah nanti. Okay, save dulu. Input button. Okay. Fresh. Okay, sudah nampak bawah ni ya. Bawah ni. Okay, so saya letak ke atas lah. Supaya nampak sikit. Saya nak refresh. Saya letak sebelah gambar ni. Right, so abang, so dia ada kat sini. So ada nombor. Sini memang tak boleh key in nombor lah. Kalau dia jumpa key in pun dia tak salah lah. Sebab kita dah set nombor ni kan. Nombor time dia lah 6. So katakan kita buat 10. Kita nak guess. Dia akan guess, dia akan check lah. Kalau reset ni, dia akan reset. Sini jadikan kosong dan mungkin ada output kat sini, dia reset. Kita buat yang guess dahulu. Guess. So on click. Sama dengan kita buat function each. Function each. Okay. So, saya buat script kat bawah ni. Sini bawah ada. Alright. Kita buat script kat sini. Script tu boleh berada di mana-mana. Okay. Alright. So, script. Kita buat function nama each dari tu. Each. Okay. Ada. Okay, komputer age tu 20 lah, 20 tahun. Dia mesti teka dah dapat 20 tu. Kalau dia teka 21, beritahu higher. Kalau dia teka kurang pada tu, contohnya 10, beritahu lower. Sampailah teka betul lah. Okay, kita reset. Okay, kita buat ni dulu. So, kita kena baca ID input yang dimasukkan ini. Nak baca itu, kita buat satu variable var dekat G sama dengan dokumen dot get element by ID. So, kita nak baca ID mana? Kita nak baca ID nombor ni. Input ID nombor ni. Nombor dot value. Dot value. Okay. So, if G lebih besar daripada 20, lebih besar daripada 20, kita alert. So, alert ke? Kita alert lah, nanti banyak kena isi. So, kita buat kat sini, output sini. Kita buat sini, ini nak letak bracket pun boleh. Dokumen dot get element by ID. So, kita nak update result ni dekat sini, kat output ni. Dot inner HTML. Sama dengan tunduk. Okay. Else, if lebih kecil, ini to hide. Sorry. Ini lebih besar daripada 20, ini to hide. Yang lebih kecil daripada 20, ni maksudnya to low. So, kalau bukan 20, kalau di key in 20, else, buat S lah. Nak buat E pun boleh juga. S. E 20 boleh, ataupun saya buat S je. S, correct. Save.
Okay, so refresh yang ni, refresh. So katakan dia masuk 2 gas. Wah, ni sebab form lah. So bila form, dia issue sikit, dia masalah sikit, dia akan submit form ni. Bila dia submit, dia akan reload lah. Dia akan reload. Itu problem dia. Jadi, senang kita buat kat sini lah. On submit. Kita pause lah supaya dia tak submit form ni. Dia nak submit form ni, nanti kita belajar kemudian lah. Kalau nak buat terus form ni pun boleh. Buat terus macam ni pun boleh. Tapi kalau nak maintain, sebab nanti mungkin ada kaitan dengan yang next step tu. Kita buat form tapi jangan submit form ni. Supaya dia tak reload page tu lah. Kalau dia reload page tu, masalah dia. Tak masalah lah, tak jadilah. Sebab JavaScript bila reload, dia akan reload semua script tu. Jadi dia takkan run script tu. So refresh yang ni, masukkan tekan 4 sebelum gas. Nampak dia tulis ada tu low. Jadi saya buat 34 tahun. Gas to high. Kalau saya buat 20, gas, oh klik correct. Kalau you nak ada next line tu, kita tambah lagi sikit di sini. Buat VR lah, kena buat VR ni. Supaya tak kacau gambar ke. Kacau gambar. Okay, so saya refresh yang ni. Okay, 20 gas, dia keluarlah kat sini. Pukul 1 gas, 1 high. Right. Dia sebab apa? Clear. So ada button untuk reset ni nak clear. Tulisan ni nak clear, yang ni pun nak clear. So kita buat satu lagi, yang ni untuk reset ni, klik nama dengan ni saya guna nama sama reset tapi huruf kecil tu. Okay, reset. So kena buat function reset. Reset tambah dekat script ya. Mesti berada dalam script ya. Dan script tu mesti tutup bawah ni ya. Okay, kalau nak letak bawah pun boleh tapi saya letak atas ni. Supaya dia nampak line tu. Reset huruf kecil tu, make sure huruf kecil sebab saya guna huruf kecil. So function reset. Reset dia nak buang yang ni ya. So nak buang yang tu, yang ni lah. Okay, kita nak buang yang output ni. Kosongkan dia. So kosongkan dia. Yes. Delete lah. And then kita nak clearkan input ni. So input tu yang ni. Dokumen ke elemen ID. ID dia adalah nombor. Kita nak clearkan input yang ni. Jadi value sama dengan ya tak ada apa-apa kan. So refresh. Bila gas. So ada ni. Bila saya reset. Ini tak ada. Tak hilang. Ini tak hilang. Output in HTML. Get element by edit output. HTML. Output tak hilang lah. Okay, nak tengok ni kita inspect tu ada keluar error kat sini. Set. Dia tak jadi tu, yang ni tak jadi lah. Tanya tak jadi sebab penggunaan nama reset lah. Tak boleh guna nama reset ni adalah reserve word dia. So kita guna reset ish. Reset ish. So guna nama yang bukan reserve word lah. Save. Brush yang ni dengan tegas lagi sekali dan reset dia akan reset yang ni dan juga reset yang ni ya. Okay. And then dia suruh buat yang ni ya. Letak dalam div. Kemudian jika kita bawa mouse kepada div ni, dia tukar kepada yellow. Kalau tak jadi white macam ni lah white ni. Jadi kita update sikit kita punya ini dalam div. Form ni dalam div. Okay. Okay, di depan div. So biasanya saya akan highlight yang ni dan saya akan indent. Kalian tekan tab dia. Highlight dan tekan tab dia akan indent dia. Div ni kena ada ID.
kesenangan dia lah. Ini yang pendengar. Uh, di flash. Okay, kita buat sini on mouse over, mouse over. Okay, so ini just buat dokumen. Saya tak nak buat function nak buat function pun boleh. Kita buat function yang advanced sikit lah. Function, katakan change background dan kita letak color kat sini. Ini kepada color red. Pada color. Kalau mouse over dia suruh buat warna yellow. Kita buat function, tapi function ni dia terima parameter. Terima parameter. So, saya buat satu lagi. Ini. Bawahkan dia. Make sure yang ni kena ada tu. Ni mouse over. Satu lagi ni mouse over. Satu lagi mouse out. Mouse out. Ni mouse out. Untuk dia kembali kepada warna putih. Okay, so saya buat klik baru kat atas ni. Saya buat kat sini. Kita klik fokus kat sini. Dia tak recommended lah kalau boleh skrip tu dekat satu tempat lah. Ni just sebab saya nak tunjuk. Ni lah. Kalau boleh buat satu tempat lah. Senang kita nak move ke daripada file external nanti ya. Okay, so sini kita buat function change background. So parameter dia ni, sebab dia menerima parameter ni, warna ni dia terima. Jadi kita buat kat sini color ni, nama variable color. So dia akan, color tu akan ambil value yang kita pass kat sini. Okay. Jadi kita buat sini dokumen dot get element by id. Div yang ni kita nak change background color dia. Dot style dot background color sama dengan yang dia specify kat sini. So color dengan color ni. Save. Okay, fresh ni. Nampak bila saya bawa ni ke sini, dia akan highlight. Okay, bila saya keluarkan daripada div ni daripada gas ni sampai button ni lah. Bila saya keluarkan, dia akan jadi putih semula. Itu saja untuk lab kita hari ini.